Yang ada PhD tak bermakna dia pandai, dah habis dah ilmu dia. Tak. Saya dah ada PhD tapi saya masih membaca. Yang penting jangan pergi petikai PhD orang. Siapkan PhD diri sendiri dulu. Bagaimana sindiran PhD bukanlah penentu, hang boleh menghukum bla bla. Ini kita panggil dalam ilmu debat ni, dia macam nak lari daripada isu. Kita bincang idea, lepas tu dia kata, "Hang ingat hang ada PhD, hang pandai sangat." Habis tu hang tak ada PhD, pandai lagi. Kalau macam tu sampai kiamat tak habis. Kita bincang idea lah. Jangan duk petikai CJ orang. Jangan petikai CJ orang, tak elok. Sebab nak buat PhD bukan senang. Senang? Tak senang. Saya susah. Saya nak dapat PhD susah. Tapi tak tahulah kalau ada orang lain rasa senang. Tapi susah sebenarnya. Nak cari tajuk pun susah. Kalau buat PhD tu senang, dah tentulah pengerusi JKKKK semua ada PhD. Tapi sebab susah, nak cari tajuk pun kadang-kadang makan tahun. Okey? Nak defend tajuk pun makan tahun. Kita nak tulis satu benda yang tak pernah ditulis oleh orang lain dalam bidang kita. Dan tajuk yang kita pilih mesti tajuk yang sesuai. Dalam lebih kurang 300 muka surat. Ada orang pilih tajuk sangat besar, ada orang pilih tajuk sangat kecil. Tajuk yang sesuai boleh tulis dalam satu tesis yang satu jilid lah kalau kat Malaysia kan. Jordan pun satu jilid yang tak pernah ditulis oleh orang lain. Soalan yang akan ditanya bila nak bentang proposal, kenapa pilih tajuk ni? Kalau kita boleh justifikasikan tajuk tu, lega lah. Yang lain tu repair-repair je lah. Tapi kalau orang kata, kita dah buat proposal 20-30 muka surat, tiba-tiba pensyarah kata, tajuk ni dah ada tesis dah siap ni ha. Sedangkan kita nak buat proposal tu, kita baca 40-50 kitab. Untuk buat proposal, untuk buat satu proposal, kena baca banyak. Tengok-tengok ada orang dah tulis bab tu. Tengok idea dia sama macam idea kita, tak boleh tulis lah. Pilih yang lain, baca lagi 40-50 kitab. Mana orang kata senang PhD? Saya tak tahulah, mungkin dia tak pernah buat, sebab tu dia rasa senang. Mungkinlah dia tak pernah buat.